Ya, jaga, jangan tinggal semayang anak-anak kita, cucu cicit kita, walau dinakal macam mana pun semayang, jangan bagi dia tinggal. Ya, suruh dia semayang. Sebab semayang tu kalau tinggal dia berat dah tu, berat sangat tu. Ya. Dan bahawa malaikat laknat, ya, sekaliannya akan dia di atas 7 petala langit. Sebanyak 7 petala langit, semua yang malaikat mengutuk akan dia. Iaitulah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan sembahyang tidak ada bahagian baginya pada bahagian Tuhan hamba. Ya, mana nak dapat bahagian syafaat Nabi dan sebagainya, tak ada. Itu berat tak berat. Tiada bahagian baginya pada syafaat Tuhan hamba, dan tiada ia daripada umat Tuhan hamba. Oh, berat tak berat. Ya, ketika ke semayang tidak diaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan sembahyang tiada diziarahi akan dia pada sakit ni. Dia tak sembahyang kan, dia sembahyang cukup degil kan. Kalau lain dia pergi. Ya, masjid surah dan suruh dia tak kenal. Maka kalau dia sakit tak payah ziarah pun tak boleh. Ya, teruk tak teruk tu. Dan tiada diikutkan pada jenazah, tak payah hantar kubur, tak payah hantar kubur, semua berat juga. Lama tunggu di situ seorang. Nak ceritakan hinanya, beratnya murka Allah Ta'ala pada orang yang meninggalkan sembahyang tu. Dan tiada diberi salam atasnya. Ya, kalau jumpa dia tak beri salam pun tak apa. Dan tiada dimakan dan tiada diminum sertanya. Ya, terus kata sembelihan dia duduk semeja dengan dia, makan pun jangan. Minum dengan dia pun tak payah, sebab dia melakukan jenayah besar, dia melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, punya dahsyat, bukan lawan pemimpin lah ni. Ya, lawan maknanya bukan lawan raja, ni lawan Malikul Muluk, raja segala raja, pemilik sekalian alam, itu Allah Taala.